Assalamualaikum and good morning guys. Okay, hari ni aku nak review 100km on Adidas Evo SL. Yes, boleh nampak sini ada comot-comot, ada stain. Itulah aku nak cover. Apa dia? Memang breathable, sedap. Cuma mana bila lari time hujan, stain memang melekat, susah nak padam. Tak gosok-gosok, tonyo-tonyo pun sama. Okay, lace aku tukar sebab lace Adidas memang cak ayam. Okay, yang mana tang fitness, lock kaki memang syok, cuma kena upsize lah. Paling kurang aku bagi tahu, tas kat kedai satu jari mesti kena lebih. Bagus sedap. Ramai orang jual balik kasut ni yang aku tengok dan baca review. Termasuk kawan aku juga jual balik kasut. Sian. Okay, kasut ni memang aku lari long, tapi tak long sangat sebab kaki masih injet 15km. Ngam 1 jam, memang ngam. Kasut ni sangat sedap because of dia punya midsole Light Strike Pro. Yang mana korang tahu, this is the best midsole on Adidas. Lantun-lantun walaupun nak santai. Aku dah kata try kasut ni, tempo memang pergi. Macam rasa carbon plate babe, memang pergi. Walaupun dia tak seberapa agresif sangat macam racing shoes dia, tapi this is the good non-CP because dia bagi energy return, comfort, propelling macam carbon plate, tapi sangat sedap. Dia punya tapak nampak 100km. Korang jangan risau sangat. Memang ni adalah cat je lah, dia tanggal sikit. Okay, 100km, tapak pun cun lagi. Continental grip, tak cakap, time hujan pun sedap. Nak khabar, ini kasut memang the best daily trainer. Cuma mana kalau kaki overpronate macam aku yang injet ni, the best choice, this is the Asics Super Blast, yang mana menawarkan kestabilan and cushion support walaupun dia lagi berat dan tebal. Korang fikirlah sendiri dan pilihan di tangan korang. Ciao.